Okay, tapi sekarang ni kita nak masuk ke topik yang the crux of the topic is the technical sikit mortgage. So mortgage is pinjaman hartanah ya. Pembiayaan rumah. Pembiayaan hartanah. Ya. Apa beza dia pembiayaan hartanah dengan pembiayaan peribadi contohnya ataupun kredit card? Pembiayaan rumah ni ada cagaran. Ada dua jenis pembiayaan. Ada satu pembiayaan bercagar, pembiayaan tiada bercagar. Pembiayaan bercagar ni cagaran dia biasanya adalah rumah, kereta, ASB anda. Okay. Itu adalah pembiayaan bercagar. Yang kredit card dengan pinjaman peribadi adalah pembiayaan yang tidak bercagar. Katakan hari ni anda tak bayar, bank boleh lelong rumah anda. Tapi kalau anda tak bayar kredit card, bank tak ada apa nak lelong. Okay. Tak balik. I see. Pinjaman. Ya. So cagaran tu kalau dia boleh lelong, kalau dia lelong rumah tu, apa jadi dekat you punya hutang? Settle lah. Itu bergantung pada harga pasaran dan berapa dapat lelong keluar ke tak. Ada yang rumah sampai 7 pusingan pun tak dapat lelong 7 pusingan? Meaning dia buat lelongan tu hari ni, 500,000. Tak ada orang bid. Yes. And then next month dia lelong lagi, turun harga lah. Yes, 10%. Okay, then kalau orang tu, dia punya harga lelongan adalah rendah berbanding dengan hutang dia dengan bank, then dia masih berhutang dengan bank lah. Betul. Dia kena disediakan bankrupt lah. Bank boleh saman. Boleh saman dia? Kalau dia tak boleh bayar dia baki hutang lah. Yes. Okay Kenny, kita terlompat ke lelong. Sebab lelong ni kadang-kadang orang beli rumah yang dia tak mampu. Betul ke? Dia tak mampu bayar sebab tu dia rumah kena lelong? Tak mampu bayar dan lelong adalah perkara biasa lah. Tapi ada juga sebab-sebab lain kena lelong. Contohnya apa? Katakan hari ni adakah anda terbaca berita di mana ada segelintir orang yang rela maflis daripada bayar hutang? Okay. Di sana mereka sukarela sebab hutang dia dah terlalu besar. Ini kadang-kadang ni ada sindiket lah. Mereka menyalahgunakan sistem. Sistem bankrupt ni sebenarnya untuk tolong orang kan. Mereka guna sistem bankrupt ni, ambil loan banyak-banyak, lepas tu istiar bankrupt. Lepas tu untuk istiar bankrupt untuk lelong rumah mereka. Tapi kalau anda terbaca juga satu peraturan lelong ini, saya dengar dan saya tengok juga ada satu peraturan lelong kan. Tahukah anda bahawa bank, katakan rumah tu 500,000, hutang 500,000. Okay. Tapi dia buat bidaan sampai 1 juta. Okay. Ada lebih 500,000 tu kan, dia kena bagi balik pada orang tu. Betul. Tak boleh simpan, betul? Betul, yes. Okay. Kalau hari ni saya boleh menyalahgunakan sistem ni, betul? Macam mana saya menyalahgunakan? Katakan saya ada rumah sini 500,000, tapi saya ada hutang lagi belakang 1 juta. Saya boleh kau tim lah kat luar. You datang buat bidaan lah. Lebih harga tak ada masalah. Sebab yang lebih tu you kena bayar pada saya mah. Saya bayar sini. Itu ada case yang macam so ni. Ada cara dia lah. Ada. Okay, so kita lompat terlalu awal kepada bahagian-bahagian yang a bit technical which is lelong kan. Tapi selalunya soalan yang orang selalu tanya untuk anak muda, patutkah dia beli rumah ataupun dia sewa? Anak muda? Okay, bagi saya zaman sekarang ni anda sewa lebih berbaloi. Bagi saya. Tapi sewa dan kena pasti objektif anda untuk beli yang untuk duit yang lebih tu. Bukan hanya sewa membabi buta. Katakan rumah 2,000. Ada yang bagi tahu saya rumah saya bayar tiap-tiap bulan 2,000. Tapi you punya sewa pun 2,000, apa beza dengan beli rumah? Kalau anda bayar rumah 2,000 tapi sewa, katakan you sewa bilik saja 500, you ada lebih mah. Itu yang anda perlu tahu apa nak buat. Jadi saya sarankan anak muda sekarang untuk sewa lah. Untuk sewa. I see. Tapi bila dia boleh? Dia dah tua sikit ke? Dah ada 2 anak, 3 anak? Patut tak dia beli? Okay. Ini bergantung kepada situasi kewangan anda. Ada anak kan, bagi saya bukan sebab anda nak beli. Bayangkan Encik Faiz, kalau anda nak beli rumah landed, katakan rumah landed lah. Sebab mungkin ada anak dah banyak kan, 3 anak ke. Rumah landed katakan 800,000 800,000 double story terrace ya.
sewa 2,000. Disewakan 2,000, okay. Tapi kalau you nak bayar angsuran bank 800,000, RM4,000. 4,000. I see. Sewa lah. So bila masa yang sesuai betul sebenarnya untuk beli rumah? Itu bergantung pada kewangan. Kalau saya household income lah. Maksudnya kalau suami isteri bekerja, bayaran rumah kalau boleh lah tak lebih 30%. Tak lebih 30%. Let's say suami isteri bekerja. Kasar. Ini gross Yes, kasar. Gross, let's say RM15,000 suami isteri bekerja. 30% of that is RM4,500. Yes. So RM4,500 lah should be dia punya maximum installment untuk rumah dia. Yes. I see. Itu belum kira expenses lain lagi. Sebab tu 30%. Yes. Walaupun dekat bank sekarang ni dia bagi margin of financing up till apa dia panggil? DSR, debt service ratio up until 90% pun ada Ada. So kalau 15,000 90% no problem. It's about what's that 13,500. Wow. Beli rumah 2.6 juta. Yes. Loan lah at least. Itu macam ni. Kalau buat macam tu macam ni yalah. Sebab tu yang kena lelong ramai yang macam ni lah. Ramai macam ni Okay, nak masuk juga topik lelong sikit I tengok dekat Angcang Mau. Bosan-bosan I tengok lah proclamation of sale banyak-banyak. Apa hal budak ni lahir 90-an dah bankrupt dah ni, dah rumah dah kena tarik ni. 90, born 90 plus. That was back then lah. Sekarang ni maybe kalau 2000 belum sampai lagi sebab sekarang ni kalau 2000 pun dah ada sebab sekarang dah 2025 so they will be 25 years old. Yes. So macam mana dia boleh bankrupt ni? Ni rasanya dia tak bayar installment dan lepas tu lelong lah rumah. Wow. Terus, Okay. Tapi ramai yang beli kan sebab terikut-ikut orang. Jadi kalau nak beli pun jangan hold dulu lah. Jangan terlalu tergopoh. Possible tak dia ikut orang tu? Orang tu adalah dia punya parents. Our parents selalu suruh kita beli rumah and then dia suruh beli rumah. Budak tu mau pergi beli rumah. Possible. Wow. Ada juga case macam ni. Ada yang bagi tahu saya sebagai ejen hartanah ada banyak cerita. Kadang-kadang saya tanya dengan customer, kenapa you nak jual? Ni saya tak nak punya. Saya dah tak boleh bayar dah. Tak nak. Tapi mak ayah saya yang suruh saya beli. Saya jual, you diam-diam. Tolong jual. Jual diam-diam? Ya. Sebab rumah atas nama dia. Betul. Dia punya hak lah untuk jual. Jual lah. Saya cakap, okay. Berapa harga nak jual itu je. Okay. So diorang ni kalau beli rumah selalunya down payment siapa bayar? Down payment biasanya mak ayah bayar. So they pocket the difference lah. No pocket difference lah. Mak ayah akan tengok harga S&P down payment macam tu lah, terus bayar lawyer. I see. Okay. Nak tanya lah, kalau gaji tak tetap, contohnya dia buat gig economy, boleh tak dia nak beli rumah? Boleh, tapi saya tak galakkan. Technically boleh, tapi you kata tak galakkan. Bila dia boleh beli rumah dan dia kena ada gaji tetap ke? Gig economy ni masalahnya bukan pada bila boleh beli rumah. Masalahnya kerja dia. Kerja dia bila-bila masa boleh stop. Boleh stop. Katakan hari ni pergi bawa rider lah, tiba-tiba accident macam mana? Tak boleh buat kerja lagi lah. Yalah. For 2 months or 3 months. Yes. Lepas tu insurans tak ada. Okay. Ini yang bahagian insurans sebenarnya adalah satu bahagian yang perlu disentuh. Sebab saya rasa ramai di kalangan penonton kita yang tak faham kepentingan insurans. Tapi tak apa, kita balik kepada gig economy dulu. Bila nak beli, bagi saya lah, kalau nak betul-betul perlu beli rumah, ada orang yang betul-betul perlu beli rumah. Saya tak sangkal lah. You belilah apabila anda mampu bayar lebih kurang 30% daripada purata komisen anda 6 bulan. Latest 6 bulan purata 30%. Okay. 30%. So kalau let's say lah purata dia adalah RM6,000 lah, dia buat Grab atau dia buat Foodpanda, dia dapat RM6,000 purata. 30% of that is RM1,500. $1,800 lah rumah. Boleh beli rumah Madani. Yes. Rumah Madani. Rumah Madani? Ya. Rumah WIP ditukar kepada rumah Madani sekarang. Habis rumah Selangor apa? Rumah Selangorku adalah rumah Selangorku sebab rumah Selangorku adalah bawah kerajaan Selangor. Rumah Madani untuk kerajaan persekutuan. Betul. Okay. Jadi setiap negeri ada rumah
rumah mampu milik mereka. Jadi saya, kalau 1,800 tu kan, anda dapat pergilah beli rumah WIP. Janganlah nak beli tengok kondo semua tu, jangan. Tapi rumah WIP tak ada swimming pool dengan tak ada gym. Betul. Yalah. Okay. Kehendak dengan keperluan lah. Ini saya selalu cakap yang saya faham juga. Ada yang datang tengok rumah, sewa sekitar tempat sekitar tu adalah 3,000. Tapi dia nak 2,000 saja. Macam mana? Dia ukur baju di badan sendiri lah. Itu saya boleh cakap lah. What do you think about couples yang share income dia untuk beli rumah? Suami isteri bekerja, lepas tu isteri bayar separuh harga rumah. Oh, that's good. Saya rasa sangat baik. Tapi sila daftar kahwin dulu lah. Saya dah banyak case saya tengok di mana masih berdating lagi, dah lepas tu loan. beli dah join loan, lepas tu tak jadi kahwin, then banyak hal. Tapi in that sense kalau nak cakap kahwin pun boleh bercerai. Kalau anda bercerai, saya tak tahu pasal fire aid dan family planning Muslim saya tak pasti. Perpecahan harta, tapi kalau pasal fire aid tu lebih lain sikit. Kalau bagi kita non Muslim, kalau kahwin, at least legal, sah di sisi undang-undang, anda boleh tuntut. Boleh tuntut, half lah. Okay. Half or not itu berdasar kepada mahkamah. Mahkamah lah, ditengoklah siapa yang contribute. Okay, yes. let's get back to insurance and MRTT, especially untuk yang kerja gig ya. MRTT, dia cover ke untuk pekerja gig? MRTT, nama penuh MRTT, Mortgage Reducing Term Takaful. Ataupun assurance untuk conventional yes. Jadi perkataan mortgage di sana, maksudnya dia cover adalah pembiayaan tu. Betul? Bukan manusia. Jadi anda sendiri kena ada takaful. Takaful nyawa. Itu kena ada. Okay. So maknanya MRTT ni tak cukup ke? Tak cukup. Okay. Tapi kalau orang tu meninggal dunia, si peminjam, bukankah dia punya loan tu akan ditutup oleh MRTT? Tidak semua. Sebab kita kena tengok. Katakan anda pinjam 300,000. Ini sebenarnya, Encik Faiz, terima kasih soalan ni. Ini sebenarnya ramai yang salah anggap. Walaupun meninggal dunia kan, kalau ada beri MRTT, biasanya tak cover habis. Tak cover habis. Sebab apa tu? Sebab kita kena tengok berapa jumlah yang jumlah perlindungan. Perlindungan. Coverage terms dan tempoh. Katakan anda buat pembiayaan 300,000. Tapi kena 5% tu ialah takaful kan. Tapi kalau anda nak masuk jumlah penilaian, lepas tu nak masuk yuran peguam, tak cukup lah. Biasanya tak cukup. Jadi kita banker lah biasanya nak masuk dalam 5 tu, nak masukkan bajet anda, dia akan kurangkan premium takaful. Kurangkan premium. Kalau kurangkan premium, apa yang kena kurang? Kita kena kurangkan jumlah perlindungan. Coverage akan rendah. Yes. Dengan tempoh perlindungan. Kadang-kadang dua-dua kena kurang. Macam mana nak cover full? So maksudnya kalau nak buat pinjaman tu 300,000, selalunya bank akan bagi lebih sikit lah untuk legal dan juga evaluation dan juga MRTT. Tapi legal dan evaluation ni penting. Kalau tak ada, tak boleh proceed. MRTT ni ambil kurang sikit pun tak apa. Betul. So bila dia kurangkan premium dia, dan dia punya coverage dan tenure pun pendek sikit. Bila pendek, kalau ada kematian tengah meminjam tu akan ada shortfall. So hutang maybe baki adalah 200,000 tapi coverage tinggal RM150,000. So RM50,000 siapa nak bayar? Waris lah bayar. Sebab itulah Kenny kata kena ada penambahan takaful nyawa di sini. Takaful nyawa, yes. Yang dinamakan takaful hibah. Kita orang Melayu selalu sebut takaful hibah. Sebenarnya ia adalah takaful nyawa yang ada feature hibah.